warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya sudah tengok trailer untuk episod next. Ya Allah, sangat-sangat wish. Korang tak, okay, saya tak payah cerita banyak-banyak. Korang tengok trailer ni. Bahagia yang tertangguh. Kau dariku, ya Allah. Kau tambahkanlah hati aku untuk menghadapi pembicaraan pada esok hari, ya Allah. Ini kali kau tak mau belah anak tiri, jangan nak cari budak ada anak. Macam mana kau jaga anak? Lalai. Tak bertanggung jawab, kau tak? Nak melayang dah nak budak ni. Wan perlukan Kak Ju dengan Abang Saleh untuk buat apa-apa je yang menampakkan Hana tu lalai menjaga anak. Sebabkan mak dia ni dah berikan tanggungjawab untuk menjaga seorang anak kepada lelaki lain. Cakap! Puan Nurin Hana binti Razali adalah tidak layak dan tidak mampu untuk menjaga anaknya dengan baik. Datin Zaliha ada anak nama dia Armina. Dengan mamat tu dah tengah berpenyam lah ni. Mata tu jangan nak melihat sangat tengok video orang boleh tak? For your information, Armin dah ada bakal calon isteri. And it's not you! Saya tak suka dia buat macam tu. Sebab saya nak bebas cari jodoh, cari pasangan saya sendiri. Tolonglah jangan libatkan diri awak dalam family saya. Awak nampak tahu friendship ni dia buatkan life saya lagi complicated. Maknanya apa yang Cik Sofia plan ni menguntungkan dua-dua pihak. Bagaimana dengan tip pinjaman online dan penggelapan dana? Adakah puan dalangnya? Apa dia mana betul? Korang dah tengok sakit hati ke tak? Rasa macam nak pelempang ke tak? Nak pelempang kan? So, jangan lupa bahagia yang tertangguh. Jumpa minggu depan. Okay, bye.